dia taklah high class sangat. Hey, what is up my good people? Okay, pada 22 Mei yang lepas aku dijemput oleh Astro Shock untuk pergi menonton gala premier filem Keluang Man The Movie versi live action. Sejak daripada diumum tu aku memang sangat-sangat excited sebab aku tahu Anwari Ashraf merupakan antara penulis, penerbit dan juga pengarah kegemaran aku. Sebelum ni dia pernah buat tulis filem seperti macam filem Alif Dalam 7 Dimensi, kemudian trilogi Polis Evo. Tapi yang paling menarik perhatian aku, penulisan dia adalah projek Anchor SPM dan juga projek High Council, di mana dia adalah penulis dan juga pengarah untuk dua-dua siri TV. Dalam filem ni overall aku memang sangat-sangat puas hati. Bukan setakat kalau orang nak kata ini adalah nostalgia bait ke apa benda ke. Keluang Man pun kalau kita tengok animasi dia pun dia taklah high class sangat. Dia very kampung punya joke yang memang budak-budak dulu-dulu yang suka. Kalau kita tengok sekarang pun kita akan rasa cringe dengan dia punya lawak apa. Bila dia bawa dekat dalam filem dia enhance lagi nostalgia bait dan juga meme reference joke semua tu sebagai macam side element untuk filem ini. Adalah satu pengalaman yang personal bagi aku lah. Nasti sendiri pun sebagai Borhan dan juga Keluang memang menjadi, dan bukan setakat Nasti, even Anwar Begum Moral, Shweta Sekhon, Roshamno sebagai Ahmad, Remy Ishak sebagai Syamsil, semuanya berfungsi, semuanya bergerak dalam full circle dalam satu clockwork filem yang memang berkesan.